Nak tengoklah makanan dia. Ni semua kasih dia orang. Wait a minute. Saya bayar. Boleh? Boleh tak? Yang berhormat, didik terhormat, yang berbahagia, para pimpinan, para guru dan para hadirin yang dihormati sekalian. Sanalah, tadi cikgu besar sana. Cikgu besar sini tadi. Tak nampak cikgu ni. Yang berbahagia guru besar Sekolah Rendah Kebangsaan Jenis Tamil, dan yang berbahagia sahabat saya Tuan Haji Razani, Ketua WIP kawasan MBPG Masjid Bandaraya Pasir Gudang. So anything yang luar-luar lah, kalau ada problem dia cakap dengan Tuan Haji Razani dan Mr. Guru Naidu. Dia ahli lembaga pemegang amanah, dan juga Puan Bimalah bersama ahli lembaga pemegang amanah. Saya memang lantik ni 2 orang India untuk jadi saya punya jawatankuasa supaya dia dapat jaga orang India dengan bagus. Tapi bagus kali ni dia 2 orang memang rajin. Satu orang kesayangan Datuk Seri Khalid, dan dia orang kesayangan kan? Dia orang kadang Mr. Krishnan. Amita. Amanita. Winning je. Tasik nombor 4. Lainnya tanda ya? Pilih. Cikgu, apa cerita? Anybody walking to school? No. Jadi saya harap guru-guru di sini dapat menjaga anak-anak murid dengan baik dan pastikan mereka semua berjaya kalau boleh cikgu. Semua berjaya lah. Semua bagus. Semua cemerlang. Sebab tu apabila cikgu guru besar untuk minta supaya dapat memberi bantuan untuk mengadakan kelas tuition untuk yang tertinggal tu, memang saya luluskan lah. Yayasan akan bagi untuk buat kelas tu. Tujuan Yayasan Pasir Gudang ni untuk memastikan bahawa kanak-kanak atau pelajar-pelajar kita mesti berjaya dalam peperiksaan. Salam. Anda sana.